Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Dianawati binti Razali, tinggal di Kampung Kuala Iban. Saya mula menggunakan produk Cocominda Plus bermula pada bulan Oktober tahun 2013, di mana saya diperkenalkan oleh rakan penyampai dari Radio Terengganu FM, iaitu saudara Ijo. Di mana sebelum ni saya tidak pernah pun mengetahui produk ni dan saya belum pernah mencuba. Dan selepas saya mencuba, di mana saya mengalami sebelum ini, saya mengalami masalah ketidakteraturan ataupun kitaran haid yang tidak teratur. Jadi hampir setahun lebih saya mengalami gangguan haid yang tidak teratur, dan setelah saya diberi tahu mengenai produk ini dan saya mencuba lebih kurang sekotak, dan alhamdulillah pada bulan November dan Disember saya mula mengalami haid yang teratur dan sehingga sekarang. Dan bermula pada pertengahan November pada tahun 2013 juga, saya cuba untuk membantu rakan-rakan saya yang lain yang turut bermasalah dalam berbagai jenis penyakit, dan alhamdulillah saya sekarang menjadi pengedar kepada mereka. Dan kebanyakan daripada mereka yang telah pun mencuba produk-produk ini, ternyata minuman sunnah ini membantu mereka yang ada kalanya mengalami simptom diabetes, ada yang mengalami tekanan darah tinggi yang terlalu ketara, yang memang sukar untuk mereka menuruni pada tahap yang normal. Setelah mereka mencuba antaranya produk Cocominda Plus susu kambing, dan juga produk Cocominda Plus Coco Original, dan ada yang terbaru mereka juga menggunakan secara tegarlah antaranya CO Collagen Plus. Dan alhamdulillah sehingga ke hari ini hampir 3 bulan setengah saya menjadi pengedar kepada produk Cocominda Plus. Hari ini saya telah pun berhasil untuk mengedarkan sebanyak 100 paket lebih pada di antaranya di kawasan-kawasan Kuala Iban, Cindring dan juga di sekitar bandar Kuala Terengganu. Dan saya sendiri amat berpuas hatilah setelah saya menggunakan produk Cocominda Plus. Saya rasa saya tidak rusing lah pada masalah yang saya alami sebelum ini, di mana sebelum ini saya banyak kata orang cuba mendapatkan rawatan pakar, sakit puan dan sebagainya, namun tidak berhasil. Saya diberi ubat hormon tapi tidak berhasil, sehingga saya berputus asa lah untuk menggunakan sebarang produk, sehingga saya membiarkan begitu sahaja masalah saya, sehinggalah saya diberi tahu tentang Cocominda dan saya mencubanya. Dan alhamdulillah hari ini saya rasa masalah saya sudah tidak berulang lagi, dan kitaran haid saya pun alhamdulillah sudah teratur.